Yang itu punya roh sendiri. Dari jauh aku terdengar, tak sampai seminit pun bunyi itu datang lagi, kali ni lebih dekat. Di langkah hidup ini berada di dalam. Hey guys, Huawei partner, come back to my channel. Okay guys, konten kita pada hari ni pada kembali lagi guys di segmen Read Horror. Macam sebelum ni kan, sebab semalam ni kan aku buat cerita pasal bayang tanpa kepala kan. Tapi kali ni tajuk dia apa dia pula? Tajuk dia Sunyi Malam Mengundang Dia. Dia tajuk tak seram mana kan. Kita tengok dulu, nak tengok seram ke tak? Hampa kena layan dulu untuk segmen kali ni. So video kali ni ditulis pada 3 September. 3 September bila? Kiranya bulan lepas lah. Bulan lepas. So aku nak try lah cerita pasal ni kan. Nak tengok seram ke tak, hampa kena layan. Okay, so sebelum hampa tengok ni, hampa jangan lupa like, comment and share, okay? Dan kepada hampa yang belum subscribe lagi channel aku, hampa boleh subscribe now di Iskandar Official Channel. Okay guys, so jom guys kita sama-sama baca. Hampa boleh dengar kan, hampa boleh hayati betul-betul apa yang aku sampaikan ni. Okay, so let's go guys. Suasana terlalu sunyi, seolah-olah kesunyian itu punya roh sendiri. Dari jauh aku terdengar bunyi langkah perlahan di beranda rumah. Tok tok tok. Derapan kaki itu berat, teratur, seolah-olah seorang sedang berjalan tanpa terburu-buru. Aku bingkas bangun, cuba mengintai melalui celah tingkap kosong gelap. Aku cuba pujuk diri, mungkin hanya bunyi kayu tua mengembang. Tapi tak sampai seminit pun bunyi itu datang lagi, kali ni lebih dekat. Seperti langkah hidup ini berada di dalam rumah. Aku terdiam, menelak air liur yang tiba-tiba terasa. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkelip-kelip. Saat itu, aku nampak bayang panjang melintasi dinding. Aku yakin tiada siapa bersamaku malam tu. Bayang itu terlalu tinggi, terlalu kurus. Kepalanya terasa mencecah siling rumah. Aku cuba beristighfar, tetapi lidahku kelu. Mata aku masih terpaku pada bayang itu yang kini terhenti berdiri kaku di hujung ruang tamu. Dengan perlahan, aku mendengar suara serak berbisik. Aku datang kerana kau memanggil. Aku cuba mengingati bila aku pernah memanggilnya. Tapi yang terlintas hanyalah petang tadi, aku termenung sendirian. Membayangkan kesunyian itu lebih baik ditemani. Mungkin doa kosong hatiku telah disambut sesuatu yang tidak sepatutnya. Bayang itu semakin jelas. Tubuhnya hitam, pekat, tanpa wajah. Tetapi dari ruang gelap itu muncul sepasang mata merah menyala, memandangku tanpa berkelip. Nafasku makin sesak. Dada bagai dihimpit sesuatu yang berat. Aku berlari ke bilik, capai Al-Quran kecil yang selalu aku letakkan di tepi katil. Baru aku buka, baru ayat pertama terkeluar dari bibir. Seluruh rumah bergegar laut, ada benda mengamuk. Bayang itu meraung nyaring. Suara seram yang bercampur ketawa dan tangisan. Aku terus membaca tanpa henti. Semakin kuat bacaanku, semakin sayup bayangan itu hingga akhirnya hilang bersama bunyi angin kencang yang tiba-tiba lenyap. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya penuh dengan rasa takut yang sukar diungkap. Esoknya, aku ceritakan kepada seorang ustaz kampung. Dia hanya berkata, kesunyian malam memang kadang-kadang mengundang mereka yang mencari ruang. Jangan biarkan hatimu kosong, kerana kosong itu pintu bagi sesuatu yang kamu sendiri tak ingin dijemput. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi biarkan malamku sunyi. Bacaan ayat suci menjadi peneman, kerana aku tahu sunyi malam boleh mengundang dia yang tidak sepatutnya hadir. Okay guys, so menurut hampa cerita dia macam mana? Kisah kali ni macam mana? Hampa jangan lupa komen kat bawah, okay?
Kepada hampa yang hampa nak share pengalaman ke apa, hampa boleh share dengan aku. Pengalaman apa-apa seram ke apa ke, hampa boleh buat dekat komen. Nanti aku baca, aku akan sampaikan. Okay. So sampai sini saja konten Read Horror kita pada kali ni. Macam aku cakap tadi, hampa jangan lupa like, comment and share, okay? Yang tengok ni, hampa tengok video ni, hampa tengoklah dari mula sampai habis. Kalau ada iklan apa, hampa jangan skip, okay? Tolong support aku, jangan skip, okay? Okay guys, pada hampa yang tengok video ni, aku doakan semoga hampa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, okay? Hampa jaga diri baik-baik tau. Thank you kepada hampa yang sudi klik video ni. So sehingga kita berjumpa lagi di next content. So bye bye guys. Selamat malam. Assalamualaikum.